Sana. Mosin, lagi Zik. Cantik ni, pagi ni tak ada orang ni. Clear ni. Tak ada orang tak apa. Boleh. Ini orang tak nampak aku ni. Ni clear. Air cantik pula. Mantap. Gila berenang. Dah ada mancing. Tak ada orang tak apa. Terah janji air pasang aku nak mancing ke. Aduh, mana-mana ada lah dia. Mat. Mat. Dah lah Mat. Mosin, sini. Nak kena tanya nama betul kau ni. Jogging ni, tengah senam. Dah sini. Mosin, sini. Kau buat apa lagi tu? Sini dah cerita sikit. Kenapa kau nak bersenam pula tiba-tiba ni? Lain clear ni tak ada orang. Dah Mat. Tak gasak dah kau. Aku dah tak heran dah dia. Mana-mana aku pergi mancing mesti dia ada. Kan? Dah Sin. Sin. Dah bawa berhenti. Sini. Duduk sini. Main sini bual dengan aku. Alah, itu jumpa malam. Wah, dah macam Michael Jackson lah kau ni. Hijau kau juga. Sin, dah Sin. Duduk sini Sin. Apa? Sin, duduk sini. Uish. Macam mana abang ni boleh tahu? Itu nama rahsia kot. Tak payah nak rahsia sangat setakat nama Mosin tu aku tahu sebab aku add kau. Oh, abang yang follow saya tu. Kau je tak. Apa saya tak pakai DP muka abang sendiri. Kita memang saudari. Ada letak nama kartun patut saya tak kenal. Yang add kau tu siapa namanya? Ni. Daily Sam. Oh, ni orangnya. Daily Sam. Panggilnya Sam. Daily jangan pakai, panggil Sam. Oh, Sam. Panggil Sam. Saya Moksin. Panggil Mok. Biasa panggil Mok lah sebab saya kurus. Okey. Tanya soalan tu. Tu tadi brisk walk tadi bang. Senang. Jarang kau ni. Wah. Senang. Saya nak kena buat stamina ni. Kenapa? Sebab saya nak kena pergi interview, ada panggilan. Apa panggil tu? Panggilan fizikal. Ujian fizikal lah. Dapat kerja baik sikit bang. Cerita lah sikit. Apa cerita? Apa kau dapat kerja baik? Polis. Jangan ketawa. Bagi semangat. Bagus. Saya masuk. Bagus. Sabar. Bagus kau nak jadi polis. Kuat-kuatnya kat Muar ni tak ada mak rempit. Kurang mak rempit. Willy sana, Willy sini. Biar mancing daripada Willy. Betul juga kan. Kurangnya ni tidak ada apa benda semua kan. Itulah ganggu rumah orang. Itulah insya-Allah lah kalau ada rezeki. Tapi tu dah jawab soalan. Tak apa. Aku doakan kau Mosin, kau dapat. Terima kasih bang. Aku ni tengah kerja ni. Itulah saya. Ayah jumpa kerja apa bang ni? Kau nampak Batan Joran? Ni Batan Joran, ini orang. Maknanya ni kerja aku. Kerja aku memang mancing. Kerja ada tamrin 8 sampai pukul 5. Ini masalah ni. Biasa bang. Joran ni, orang ni orang buat hobi. Tak ada. Oh tak? Tak, hobi aku lain. Hobi aku main catur. Juara sekolah menengah. Ini orang ni. Hobi main catur. Kerja mancing. Betul lah tu, betul. Tapi apa? Impian aku bukan apa. Itulah sebab aku masuk kerja macam ni. Macam Tanjung Batan semua tu. Aku nak impian aku biar orang Muar ni tahu kat Muar ni banyak spot mancing. Betul. Sini pot Syakap, sana pot Kelapa, sana pot Gemang. Kan? Tapi itulah bang, pot-pot juga. Orang dah 3 sembot dah tu digantung. Dilarang mancing. Buaya lagi apa satu berenang abang. Jadi tak kasih abang jangan main masuk je.
Ada kita ni terpinga-pinga kat sini kan. Ngang pasal saya kena. Risau juga. Interview pun belum lagi ni. Aku tadi masuk tak ada orang. Aku tengah nak gendap. Aku nampak engkau je ni seorang. Itulah. Betul. Jadi impian abang tadi memang itulah nak bagi tahulah kat orang kan. Ialah macam saya, impian saya pula. Nak jadi apa abang tahu? Detective Conan. Ni saya. Gini kan. Jangan mancing, jangan gantung sembot, Macam penyiasat sendirian nak. Saya. Berkena-kena orang bang, ni. tapi boleh ke? Memang boleh ke bang macam ni? Tak, masalahnya aku nampak dari sana tu. Ya Allah bang. Tengok 3 orang bang. Dah ada menuju sini dah ni. Bang, dia datang bang. Bang, Sana.